kalau dia dah kata cuti lah kan. MC ni kan cuti. MC Kalau MC dia sepatutnya duduk rumah. Duduk rumah tak boleh lah ikut kempen-kempen sana sini. Kan, contoh untuk murid kan, murid-murid pun dia akan menipu juga kan. Dia kata tak pergi sekolah, kata kat rumah sakit ke apa, tapi dia tak tu kan. Takut jadi ikutan kepada anak-anak. Ikutan kepada anak-anak kan. Itu. Patutnya dia kena boleh jujur. Yalah, kena Takut jadi jujur. ikutan kepada anak-anak murid sendiri nanti lah. Yalah, cikgu tu boleh buat, tak boleh buat kan. Kadang-kadang sikit-sikit dia walaupun kita ajar kat rumah cara jujur kan, tak apa, cakap bohong ke kan. Nama dia tengok ada depan mata dia contoh yang tak elok kan. Maksudnya dia akan itulah, dia akan ikut kan. Digantung tugas dia. Dia gantung tugas. Sebab dia MC jadi banggang kan. Tak apa kita ambil dia pasal dia makan gaji kerajaan. Sekolah ni semua kerajaan. Kan? Jadi kalau kita bela dia juga, besok dia akan merosak. Dia boleh mengganggu belajar anak. Sebab bila dia tak ada siapa akan mengajar mata belajar dia. Sebab cikgu-cikgu ni semua sekarang dah dibagi. Yang ini bahasa Inggeris, yang ini bahasa Melayu. Jadi kalau dia contohnya macam dia belajar bahagian bahasa Inggeris, siapa nak ngajar? Siapa nak ngajar? Dan lagi sekarang cikgu ni pula dia ada guru kelas. Kalau guru kelas tak ada, maka anak-anak murid terabur. Kena cikgu lain pula bantu dia. Itu bila anak cikgu lain bantu dia, lepas tu dia asuh pula cikgu tu, maka cikgu tu akan masuk juga lah. Memang dia lagi pada tanggungjawab dia. Dia sebagai seorang pendidik, sepatut dia jangan terlibat dengan MC untuk isteri dia ke apa. Itu isteri dia kan? Dia kena cari MC lain. Jadi suami dia sebagai pendidik, dia kena tumpukan pelajaran pada anak murid dia. Sekarang ni kita dapat tahu dia ambil MC dia kata cuci jaket. Tapi dia boleh ikut bini dia berkempen suruh tenang. Bahasa macam mana? Itu salah guna kuasa. Dia salah gunakan dia punya MC. Kalau cuti sakit, dia patut duduk rumah, dia tak boleh ke sana sini. Kan? Sekiranya, sebab saya tahu saya kerja kerajaan. Sekiranya dia ambil MC, berlaku kejadian di luar tempat tu, dia akan tak dapat apa-apa. Dan kalau dia mati pun, dia mati katak lah. Macam tu lah. Insurans pun dia tak boleh dapat. Ni semua saya tahu ni. Sebab saya pun kerja kerajaan. Kalau kita MC, undang-undang MC ni cuti sakit, dia tak boleh keluar rumah. Dan kalau nak keluar pun tak boleh jauh pada kawasan. Maknanya suami pada normalan ni dia salah gunakan MC. Salah guna MC. Itu berkata-kata sebagai menipu. Menipu. Nama tu menipu tu. Menipu dan membohong. Menipu kerajaan. Membohong pada kerajaan, membohong pada anak murid, membohong pada majikan. Itu orang macam tu sepatutnya kena ambil tindakan. Jangan dia bagi MC lagi. Sebab saya memang tak sukalah benda-benda ni. Awak kalau MC duduklah rumah kan. Kalau betul-betul MC. Kalau dia nak pergi ikut suami isteri dia, dia ambil cuti lah. Ambil cuti tanpa tahu, cuti tanpa rekod ke, cuti tanpa gaji ke, kan? Itu yang sepatutnya. Bukan dia pergi ambil MC. Dan kita kena patutnya kita siasat. Sebab doktor mana yang meluluskan MC dia tu? Doktor mana yang meluluskan MC dia tu? Kena ambil tindakan. Bukan kita biar macam tu. Kalau dah dia boleh buat macam tu, besok orang lain akan buat. Kan? Terus sekarang ni memang dari segi kecewa lah Pakcik sebab memang saya kecewa. Anak sekolah kat situ. Betul, anak sekolah kat situ. Maka bukan kata anak saya saja yang akan terbiar. Kan? Akan tertinggal pelajaran. Maka anak-anak orang lain pun sama. Kan? Sebab dia ada seorang guru berkelulusan. Dulu dia masuk maktab, masuk U, apa yang dia ajar? Dia mesti ada macam mana nak mendidik anak-anak murid. Kan? Tapi kenapa bila dia dah dapat gini, dia abaikan? Kan? Kenapa dia abaikan? Abaikan tanggungjawab. Abaikan tanggungjawab. Maknanya dia tak bertanggungjawab. Sebab saya adalah dengar segelintir daripada guru ni magang ni, dia cakap apa? Gaji kita ambil. Kita kerja untuk gaji. Itu saja. Bukan dia kerja. Dia tak ada sepenuh minat. Dalam istilah cikgu ni pula, dia kata dia MC, dia tipu, tapi dia makan. Itu maknanya dia makan haram. Makan haram. Dia haram lah tu. Dan kalau dah menipu, kerana gaji dibayar untuk awak yang bekerja betul. Kan? Awak bekerja dengan ikhlas, betul usaha. Tapi bila awak ambil gaji, sedangkan awak tak kerja, awak ambil MC pula. MC tu dah bohong, menipu.
Makan pula duit kerajaan. Lagi bohong. Dia pandai cakap orang ni makan tu haram, tapi dia sendiri buat. Kan? Tapi dia kata apa? UMNO sokong UMNO dengan MCA haram. Tapi kenapa dia boleh? Tapi dia sendiri duduk makan. Dia sendiri buat macam tu. Mana benda-bendanya ni dia akan menikmati akibat kepada anak-anak. Anak-anak akan menikmati akibat. Pada ibu apa sekolah tu apa nasihat Cik lah pada cikgu Maruk? Dia bertobat lah. Suruh dia bertobat. Dia kena fikir sendiri. Duit yang dia terima tu daripada mana? Dan dia kerja dengan siapa? Kalau dia kata dia kerja kerajaan, dia kena aku pada peraturan kerajaan. Apa yang ditetapkan. Bukan dia buat macam tu. Kalau dia betul-betul nak masuk PAS ke, masuk nak magang ke, atau dia nak melibatkan diri dia bersama-sama saja, berhentilah. Berhenti, letak jawatan. Jangan abai tanggungjawab dia. Jadi orang pun tak marah. Kan? Kalau dia berhenti orang tak marah. Sebab bukan kata saya je lah. Bukan ada serangan ibu apa yang lain pun marah dengan dia. Tak ada. Tapi dia tak dapat meluahkan masa. Rasa perasaan dia tak dapat luahkan. Jadi bila saya pada fikir saya cikgu-cikgu, guru-guru sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, awak kena fikir sendirilah. Awak kerja kerajaan, belajar dulu siapa tanggung. Jangan, kita kena faham lah kan. Kalau kita ni betul-betul agama Islam, orang Melayu beragama Islam, makan duit macam tu, sedangkan awak kerja bukan untuk dia, bukan untuk kerajaan, tapi awak kerja untuk pembangkang. Awak jangan ambil gaji dengan kerajaan. Mintalah pembangkang gaji. Sebab dia kata kerajaan tak betul. Mana kalau kerajaan tak betul, mana dia pun tak betul lah. Pasal dia kata kita kerajaan. Kalau kerajaan tak betul, mana dia pun tak betul. Kalau dia betul-betul kata, okey, dia kata aku tak nak sokong kerajaan, awak berhenti kerja, makan gaji dengan PAS, makan gaji dengan pembangkang. Itu je. Dia sekali persoalan pokok dia sekarang ni, dia lari dia tanggungjawab dia tiap peti dia tak ada. Betul. Patut sekarang Kementerian Pendidikan dah kena ambil tindakan. Siasat betul ke dia sakit. Sebab kita nampak selalu dia ikut calon, ikut isteri dia pergi sana sini. Itu dia bukan sakit. Dia tak sakit sebenarnya. Tapi dia dah bohong kerajaan, membohong kementerian, membohong orang ramai, membohong cikgu-cikgu yang lain, membohong anak murid. Jadi orang macam tu patutnya disingkir je. Pada saya buang je. Pasal dia dah bohong. Mana boleh dapat MC sampai 2 minggu? Kita jangan cakap banyak lah. Orang cakap guru kena berdiri, anak murid kena berlari. Itu saja. Kan? Itu saja kita pegang. Kalau dah dia tak betul, dia akan mengajar pada anak-anak murid yang tak betul. Dan anak-anak murid ni akan dengan bukan kata dengan kawan-kawan, dengan ibu apa pun dia akan melawan. Ini contoh dia. Jadi sepatutnya dijadikan contoh teladan yang baik. Betul. Dia sebagai guru dan juga sebagai pendidik, sepatutnya dia bagi contoh yang baik pada anak-anak. Pada anak murid dia, macam mana nak baik, macam mana nak belajar yang betul. Tapi bila sampai masa, dia salahkan ibu apa. Ibu apa tak ngajar anak lah. Ibu apa tak suruh buat kerja lah. Tapi kalau ada cikgu, kadang-kadang guru sendiri soalan macam tu, bahasa awak dengar mengajar, telefon bunyi keluar. Maka orang anak-anak murid tengah belajar ni apa jadi? Kita kena fikir tu. Apa kan dia buat anak murid ni? Maka anak murid ni, bila cikgu dah buat macam tu, dia akan buat. Dia akan jadi contoh pada cikgu dia. Cikgu aku boleh buat. Kan? Maka anak murid akan ikut. Lagi pula saya pandang cikgu-cikgu sekarang dia berbual anak murid dia. Dia tak ada saya, awak tak ada. Engkau aku. Jadi anak-anak murid ni bila balik rumah, dengan mak bapak pun nak engkau aku. Puas kita cakap awak, saya tak. Dia tetap engkau aku. Kau lah, dengan adik-adik kau akulah, tak ada. Kata orang dia tak ada abang lah, tak ada, panggil kakak tak ada lah. Betul. Kita tanya dulu cikgu ni ngajar dengan betul ikhlas hati. Kan? Dengan ajar anak murid ni macam mana nak beradab sopan. Sekarang ni betul dikatakan dia tak ikhlas lah mengajar. Tak ikhlas. Memang saya cakap terang, dia tak ikhlas. Memang dia tak ikhlas. Dia ikhlas, dia takkan tinggal sekolah. Dia cuma mengharapkan duit, gaji dia je. Aku makan gaji kerajaan. Kerja tak apa. Benda macam tu. Macam kita sendirilah. Kita suruh anak kita buat kerja kan. Ibu anak kita minta duit, tapi kerja tak buat. Apa masalah kita? Kan? Lepas tu anak kita buat kerja pula, dia buat sambil lewa. Duit dah kasih, tapi buat sambil lewa.
Marah kat kita. Itu anak-anak tak ikhlas tu. Contohnya tu. Jadi sekarang memang betul tu. Bila cikgu dah macam tu buat kerja, tak ikhlas, macam anak murid akan buat tak ikhlas. Maka anak-anak ni pula, pada anak-anak yang balik rumah ni pula, pun buat kerja tak ikhlas pada mak bapak. Sebab tak ikhlas pada. Buat tak ikhlas. Bila kita tanya apa? Cikgu ngajar.